Kau pernah tak lepas rakam suara sendiri, bila dengar balik rasa macam, ni ke suara aku, kenapa bunyi lain macam, pelik gila dan kadang rasa tak sedap dengar pun. Percaya atau tidak, ini fenomena biasa yang ramai orang alami. Jangan risau, kau tak keseorangan. Ramai yang rasa suara rakaman mereka tak sama dengan apa yang mereka dengar sendiri. Sebenarnya, ada sebab saintifik yang sangat menarik di sebalik perbezaan pendengaran ini yang melibatkan cara otak kita memproses bunyi. Ini semua berkait rapat dengan dua cara utama kita mendengar, konduksi udara dan konduksi tulang. Apabila kita bercakap, suara kita dihantar ke telinga dalam melalui getaran tulang tengkorak kita, menyebabkan bunyi itu kedengaran lebih dalam dan penuh pada diri kita. Tapi, bila orang lain dengar atau bila kita dengar rakaman, suara tu hanya melalui udara. Getaran bunyi udara ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam rakaman. Jadi, perbezaan inilah yang buat suara rakaman kita kedengaran berlainan daripada yang kita biasa dengar.